Assalamualaikum. Okey, sekarang saya berada di Batu Satu, Temerloh. Saya Masjid Al-Ubudiah Kampung Batu Satu, Temerloh, Pahang. Terima kasih para musafir boleh singgah semayang sini, solat sini. Kalau rasa nak baring tu boleh kot. Dia tak kunci. Pagar tutup tapi dia tak berkunci. Ni kalau ada rakan-rakan kita yang terkena, ialah end up kat destinasi Temerloh. Ni dekat Jejantas Terang Menderang ni, satu batu lagi ke bandar Temerloh. Yalah, kita nak balik, nak sewa hotel, tak ada duit kan. Jadi kalau nak rehat tu mungkin boleh kot. Kita musafir subuh, kita bangun subuh, solat subuh berjemaah dengan kuliah. Itulah gaya dia kan. Nak balik tak larat, nak balik ke Kuantan, nak balik ke KL Bentong, mana larat. Malam-malam ni dah pukul 11 dah. So kalau andai kata destinasi kita Temerloh, insya-Allah lah singgahlah di masjid ni. Kita boleh solat isyak, solat guna tandas, boleh tumpang rehat, tumpang tidur lah, senang. Okey. Saya nak pergi try, sekarang pukul 11 dah, tapi tadi tak ada apa. Nak try lah, lepak-lepak tepi sungai Pahang tu, kat apa, Lurah Semantan, Temerloh. Nampak gaya meriah. Ini Jumaat, malam Sabtu. Mana tahu Temerloh ni macam mana, Grab ke, Maxim ke, ataupun apa app lain ke. Kita cubalah cari rezeki. Okey, Assalamualaikum.